Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak tunjuk sebiji kereta yang hari tu kita dah tukar kepada Evo 10 lantai dia. Dah siap, dah running. Semalam aku dah tune, owner nak launching kan. So isu dia, owner ada komplain lah. Sebelum ni gearbox ni, dia dah tukar dah. Sekarang dia baru masuk 14 plate. Tapi owner lama bagi tahu dekat dia, gearbox ni tak boleh nak launching. Jadi dia hari tu ada event, dia tak boleh nak launching. Jadi biasalah dia cakap ini itu benda tak kena lah apa benda. So dapat kat kita semalam, alhamdulillah lah. Kita dah berjaya launching lah kereta ni. Nak launching macam mana pun boleh. Dengan 14 plate plus SST ni kan. So engine dia masih standard tapi pakai 14 plate bye. 14 plate ni maknanya dia boleh tahan dalam 850 horse bersamaan dengan 950 Newton torque. Ataupun kalau kata masa kita tune tu dekat 900 horse, torque dia dekat-dekat 900. So kelas ni masih boleh tahan. So yang tu yang aku suka ni, dia punya barang Evo 10 dengan SST ni. Banyak barang yang dah proven. Kan? Banyak barang yang dah proven memang power lah. Kita build engine, kita hentam dia boost tinggi apa semua, kita hentam long run, kita hentam drag, kita hentam track day, engine dia memang tahan. Dan SST pun power sebenarnya lah. So kereta ni hari ni kita nak tukar servo brake saja. So nanti kereta ni akan jadi agak power lah. Mungkin esok kita akan test ambil time dengan draggy. So watt meter kereta ni boleh buat berapa dengan tayar street lah. Dengan orang kata engine standard. Kita nak tengok juga engine standard dengan Evo 10 ni berapa horsepower boleh kan. Cam pun tak ada ni. Camshaft tak ada. Apa benda lagi ya. Cuma yang ada barang-barang macam ni lah. Macam SST ni dah overkill lah untuk dia punya engine. Tapi nanti kalau dah force engine dalam, insyaAllah mantap lah kereta ni. Kena lah kan dengan gearbox dia. So korang kalau nak tune, nak main launch control, drag ke apa, ada masalah kereta korang Evo 10 atau Rally R tak boleh launching, datang ke AFN, insyaAllah kita kasih settle. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.